Okey tuan-puan, saya nak kongsikan update tentang harga emas. Sekarang harga emas dah cecah paras tertinggi iaitu RM647 per gram. Dan tak mustahil tahun ini boleh capai RM700 per gram. Sekarang ni memang tengah hangat lah. Ramai rasa ini waktu yang terbaik untuk jual emas sebab nampak untung yang besar. Tapi sebenarnya ramai silap langkah sebab tak tahu strategi simpanan yang betul. Bila kita jual emas tanpa matlamat yang jelas, sebenarnya kita dah tukar balik aset yang kuat iaitu emas ke dalam bentuk duit, iaitu duit kertas yang semakin susut nilai. Duit ni kan tuan-puan terdedah kepada inflasi dan kejatuhan ringgit. Sebab itu mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq selalu pesan, emas ni bukan sekadar kalis inflasi tapi juga kalis boros. Simpan emas ni sesenyap je tuan-puan. Tak ada siapa pun yang tahu berapa banyak kita ada. Tapi nak jual emas ni sebaiknya hanya ada 3 sebab. Iaitu yang pertama, tukar aset kepada yang lebih baik. Contohnya tuan-puan jualkan emas itu untuk beli rumah ataupun tanah. Yang kedua, bila dah capai matlamat simpanan. Macam nak pergi haji ataupun pergi umrah. Dan yang ketiga, bila tuan-puan dah betul-betul habis dana kecemasan. Emas jadi talian hayat yang terakhir untuk bantu tuan-puan. Sebab itu penyebat emas yang berilmu, walaupun harga emas tengah tinggi, mereka tak kalut nak jual. Fokus mereka adalah tambah gram, bukan kejar harga. Sebab dalam jangka masa panjang, nilai emas ni sentiasa akan naik. Kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul, saya boleh bantu terus. Jemput klik link di bio saya ataupun klik pin video saya 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Design your future with gold.